Hey, what's up guys? So, aku akan buat konten satu starter deck, iaitu starter deck version yang ke-6. So, starter deck ni bertemakan Boboiboy Story. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe untuk lagi banyak video dan jangan lupa share dekat kawan-kawan je. So, mari kita mulakan video ini. Okay, let's go. Okay, baik. Dekat gambar depan ni dia tulis Boboiboy Galaxy Card dan bawah dia ada tulis starter deck. So, dekat ini adalah bahagian muka depan dia. So, bahagian dia dekat atas ni tulis 19.90 sen. Untuk semenanjung RM21.50. So di sebelah ni ada lesen Bob Monster. So inilah bahagian depan dia. So ni bahagian tepi kiri seperti ini, dan di bahagian kanan pun sama seperti ini. Dekat atas kotak dia dan bawah dia macam ni. So dia tulis 3 special card, 20 card baru. Okay. Dan di sini ada boleh buat poster, mega poster, satu arena map dan Monster Play. So dekat bahagian belakang ini dia keseluruhan poster. So ni ada 3 kad awesome, satu arena dan 2 kad alternate card. So ni adalah poster dia. Okay. So ni starter deck ni dah lah berilis tahun 2023. So kita akan buka, dan yang aku jumpa ni kat 7E, stok dia masih ada. Okay, kita dah nampak dah. Okay, di sini kita dapat satu arena dan semua sekali ada berapa? 18 kad, 3 kad awesome dan 2 kad alternate card. So jumlah dia ada 23 kad. Okay, ni arena map dia. Ni ada Boboiboy Solar dan dekat atas ni ada Boboiboy Duri, jadilah Boboiboy Story. So ni adalah gambaran map dia, arena. Okay. Ini gambar map. Ni arena map. Okay. Baiklah, inilah kita lipat balik. Okay. So kita akan lipat, kita akan letak tepi. So kita akan tengok kad dia. Mana kad ni? Okay, ni dia. Nampak dah kad awesome air. Kita akan buka. Alright. So dalam format ni ada tulis Boboiboy Galaxy Card. Korang tak boleh main kat tournament, cuma boleh main tapi tak boleh masuk dalam tournament. So kad ni dah lama tak boleh masuk tournament. Okay, lepas sekali kita dapat kad Boboiboy air, kad awesome Boboiboy api dan kad awesome daun. Lepas tu kita akan dapat kad C Ying 110 HP, 100 attack. So ni efek dia dekat bawah. Efek dia tulis attack tambah 40 kad ini jika kad lawan ada efek. Okay, kad seterusnya kad B Boboiboy Taufan 200 HP, 180 attack, tiada efek. Okay, kad seterusnya kad B Boboiboy Gempa 220 HP, 180 attack. Attack tambah 40 jika menang penentuan awesome. Okay, kad seterusnya adalah kad B Boboiboy Halilintar 200 HP, 240 attack, tiada efek. Seterusnya kad B Yaya, okay, 160 HP, 200 attack. Efek dia kembalikan satu kad dari deck kalah ke tangan. Wow. Kad B Boboiboy Blaze 180 HP, 260 attack, tiada efek. Okay, kad C Gopal 120 HP, 140 attack. Efek dia attack tambah 60 jika menang penentuan awesome. Seterusnya kad B Tubosaurus Rex 280 HP, 220 attack, tiada efek. Seterusnya kad Boboiboy Ice B Boboiboy Ice 200 HP, 240 attack, tiada efek. Seterusnya kad B Fang 210 HP, 160 attack. Efeknya attack tambah 100 jika pernah menggunakan kad harimau bayang. Seterusnya kad B Adudu dan Tubosaurus 180 HP, 120 attack. Efek kad lawan terkena pada diri sendiri. Kad B Kuali 160 HP, 120 attack. Attack tambah 60 jika menang penentuan awesome. Kad seterusnya adalah kad B Prop dan Tubosaurus 160 HP, 120 attack. Serangan pihak lawan tidak berkesan jika menang 2 kali awesome.
kad seterusnya adalah Tumbosaurus. Kad C 110 HP, 100 attack. Kad ini boleh ditukarkan dengan kad Tumbosaurus Rex jika kad Tumbosaurus Rex ada di tangan. Kad seterusnya adalah Puak Baja. B. Puak Baja 160 HP, 100 attack. Serangan pihak lawan tidak berkesan jika pernah menang 2 kali kosong. Kad seterusnya kad C. Boboiboy 100 HP, 140 attack. Jika kad Boboiboy ada di tangan, kad ini boleh ditukarkan dengan kad Boboiboy. Kad seterusnya adalah B. Fang 200 HP, 140 attack. Attack tambah 100 jika pernah menggunakan kad beruang bayang. Okey. Kad seterusnya kad A. Boboiboy Solar 300 HP, 240 attack. Jika kad Boboiboy ada di degalah, kad ini boleh ditukarkan dengan kad Boboiboy. Seterusnya adalah kad A. Boboiboy 320 HP, 180 attack. Efek dia, jika kad Boboiboy Solar ada di degalah, kad ini boleh ditukarkan dengan kad Boboiboy. Seterusnya kad S. Wow, cantik. Boboiboy 400 HP, 320 attack, jadi efek. So inilah kad dia, Boboiboy. Soalnya adalah dua perbezaan, di mana perbezanya ada kat gambar, efek dia lain. So efek dia cuma nama, okay. HP dengan attack dia lain, gambar dia lain. Itu perbezaan dua kad ni. So macam Boboiboy pula, ni adalah Boboiboy dengan Boboiboy. So dia ada gambar yang posing sama tapi Boboiboy elemental lain. Kad C, kad S, HP dengan attack lain, efek pun lain. So ini gambar dia. Dan inilah hasilnya mega poster bila kita gabungkan kesemua kad. Kesemuanya ada 18 kad. So sini ada 3 kad holo. So inilah, korang boleh tengok ada lagi. Okay, ini extra kad awesome dengan kad alternate. So apa pendapat korang tentang kesemua design kad starter deck ni? Kalau suka video ni jangan lupa like dan juga subscribe untuk lagi banyak konten video. Dan jangan lupa share dekat kawan-kawan je. Terima kasih kerana menonton.